Kampung Ulu Bendul yang terletak di kaki Banjaran Titiwangsa sering dikunjungi pendaki dan pencinta alam. Namun, di sebalik keindahan hutan rimba dan jeramnya yang jernih, tersimpan satu misteri lama yang menjadi buah mulut penduduk tentang kewujudan kaum Bunian. Menurut cerita orang-orang lama, ada satu kawasan larangan di hutan Ulu Bendul yang tidak boleh dilintasi sembarangan. Kawasan itu dikatakan sebagai pintu masuk ke alam Bunian. Penduduk kampung telah banyak kali menasihati pelawat agar tidak bercakap besar, menjerit atau mengambil sebarang barang yang cantik dari hutan tersebut. Salah satu kes paling menggemparkan berlaku kepada seorang remaja lelaki bernama Hafiz yang datang bercamping bersama rakan-rakannya pada cuti sekolah. Malam pertama di sana, Hafiz dilihat berjalan seorang diri masuk ke dalam hutan selepas maghrib. Kononnya terdengar bunyi muzik tradisional yang halus dan memukau. Hafiz tidak pulang malam itu. Operasi mencari dilancarkan keesokan harinya oleh polis dan pasukan penyelamat, namun tiada jejak langsung yang ditemui. Aneh sekali, anjing pengesan yang dibawa berhenti dan tidak mahu masuk ke satu kawasan tertentu dalam hutan, tempat yang dikenali penduduk sebagai perkampungan sunyi. 3 hari kemudian, Hafiz muncul semula di hadapan rumah keluarganya, dalam keadaan bingung tetapi sihat tubuh badan. Apabila ditanya ke mana dia menghilang, jawapannya mengejutkan semua orang. Katanya, dia telah dijemput oleh seorang wanita cantik berbaju kebaya ke sebuah perkampungan yang sangat indah, dengan rumah-rumah bersinar di bawah cahaya bulan. Dia dilayan dengan baik, diberi makan, dan disuruh tinggal lebih lama. Dia menyangka hanya semalam dia di sana, sedangkan di dunia nyata sudah 3 hari berlalu. Sejak kejadian itu, Hafiz tidak lagi seperti dulu. Kadang-kadang dia termenung lama, matanya kosong, seperti melihat ke satu tempat yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Ibunya pula sering terdengar Hafiz berbual seorang diri pada waktu malam dalam bahasa yang tidak difahami. Penduduk kampung percaya Hafiz telah diberi izin untuk melihat dunia Bunian, namun dengan bayaran yang mereka sendiri tidak tahu. Dan setiap kali angin bertiup dari arah hutan selepas maghrib, mereka tidak lagi bersuara kerana mereka tahu kaum Bunian masih ada dan tidak semua jemputan boleh ditolak.